Israel ramahkan patian dia kata lagi arak cumi azin lahiliau tak patian tu arak mantap Korean patian profet nanti milet patian man liau dia tu arak ni aneh ini macam pandai bilau ni patian liau ini Isaiah tema Bosi tema atau Maika tema ni patian ni Israel ramahkan arak cumi tak nak asing lehi Malika di Jerusalem mengsari aharna marsek di mikwa achua naksile marsek kwa di Filipin heram ri asija anram ahimbom dah maja dengan hin sungthak tak di janggan nak cianak mun jejun ral aveng tu haral ka di mikwa tambi anak undang pun kaase le hikaliyo ahin patian ni hidup ini profet na patung na arap na digahin minta ini anbiak hendak ngai nan acil ni cun anbiak hendak ngai lau nan tengok frasi minta le sudah minta cun gay mak tu depan cun buat kai yang dikasih di minta cun sentai minta kisah di arah ini kampung dan yang nak lesok kai kumpe di arah ini kita yang nak sekolah ini kapan ketemu arah ini patian dia ini profet mana itu anak seorang không dùng đầu đấy đi profit mai cả rồi alwantia isu pun just nhiều sao easy ding aku sese aku sese sudah itu mai pada kamu mai tak pengajuan itu nak tu tak nak lagi buat anaknya naik televisi sekarang tak macam Israel itu dua itu cuma lagi isu cuma pun sesuatu profit dia terapkan sini dan ketika ini kayak si suka berfikir kuat cuma lah jika raktir ketika itu mungkin minat aku sekian minat minat atau itu Makanya cumi beli musuh kita cakap ini baru sedikit lagi. Macam yang musuh kita cakap ini makanya dia hayat tahu semua. Makanya orang sebabnya ada Luar cumi kita nak kasihnya kepada orang. Nada mau dia nak mana hayat mana Kampa boleh juga minta zakat, cuma kalau mana itu kan ada satu orang. Makanya jangan pasal yang nak lagi tahu siapa worship dia, atau orang yang minta zakat, upah loh dia nak apa yang nak